Ada seorang tu pula, dia kata, ustaz juga dia ni, PU, gapo nama aku tak tahulah. Dia kata, kalau bini demo tak segi, biarlah tengok Netflix di rumah, tengok filem di rumah. Bukan masalah tengok filem, tengok gapo di rumah, awal nak royak kamu. Masalah hukum, kita kecek ni masalah hukum. Masalah hukum. Kita setuju dengan sumuk ni, kita setuju giata makan ni gapo. Tapi kita tak setuju nak orang tino pergi. Dalam mazhab Syafi'i kita, orang tino ni musafir tanpa mahram, hukumnya haram. Demo bakal Syafi'i mana tu demo ya? Syafi'i mana demo bakal? Syafi'i Abdah. Kau Syafi'i mana? Syafi'i Abdah orang Sabah tu dia. Demo bakal Syafi'i mana? Kesepek ingkap pun demo. Hari orang tino ni keluar musafir tanpa mahram. Muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hatta pergi haji mazhab Syafi'i. Kita duk pakar ni pendapat hal lain dah. Kerana ada orang jaga tabung haji, duk jaga pergi kat tukona kat ni. Tu nak pergi haji, buat ibadah. Hak ni bukan nak pergi perang. Ya duk kiyah dengan dalil. Ada ke zaman Nabi mula atas pergi perang gini. Mana ada dalil? Gapo dia fungsi orang puai dalam medan perang di zaman Nabi SAW. Kita boleh buka kitab fiqh jihad, boleh buka. Lambak dia cerita dalam tu. Mana lagi tu alim kita tak tegur bagai-bagai lagu ni. Mana lagi? Patutnya institusi agama kena tegur bagai lagu ni. Dia kata ada masalah ustaz, dia diizinkan oleh suami dia. Bukan masalah izin suami, izin gapo, benda yang tak boleh. Dia mau gidah mula. Kata Israel tu pergi pecah rambut, dia mau lagi pecah kelubung, dia mau suruh bogel lah, suruh gapo lah. Tiba-tiba tok laki izin. Israel kita tengok lagi tubuh bini dia. Tengok lagi orang bini dia. Sedangkan orang jatuh boleh pergi atas benda ni. Bukan nak pergi perang ni, nak pergi atas bantuan. Benda ni tidak dibuat kecuali mencari populariti sahaja. Nak cari popular. Itu je benda yang pada hari ni. Giata bantuan kita setuju. Hak jatuh, biar hak jatuh pergi belakang. Nak boleh ke siapa tu pula capo gaul orang Tino. Dia kata dak, orang Tino duk ruai suku. Tak sekata duk suku, bukan masalah duk suku duk sekali. Masalah orang puai tutup rumah walaupun diizin oleh suami, pergi tempat yang banyak mudarat, yang berlaku dah sebelum pada ni mudarat, bapa pergi pula. Ada pelakon hak pergi 2-3 orang. Ada tok laki belakang. Patut tok laki hak pergi, bini duduk rumah. Orang Tino ni dia berasa tak sedap duduk rumah kali. Cuba buka hadis Bukhari kan. Seorang orang Tino mari jumpa Nabi SAW. Dia kata sedap lah orang jatuh pergi perang, pergi gapo. Begini duk ayat ke Nabi. Nabi ayat gapo ke dia. Nabi kata mu duduk rumah, mu jaga rumah, mu jaga gapo. Pahala serupa ya. Sebab niat nak perang ada. Orang puai duduk rumah, jaga rumah, jaga aurat, jaga pandangan, jaga segala-gala, boleh pahala pergi juga. Selain ni adil. Biar orang tidak jangan berasa kata puas kita duduk rumah gini. Boleh nak pergi jalan, tapi biar ada tujuan. Jangan pergi jalan dengan tak ada tujuan. Berlaku zaman Nabi SAW peristiwa hijrah Ummu Kalthum binti Uqbah radhiyallahu anha. Dia hijrah bila sampai ke Madinah. Allah Ta'ala waktu firman tu ayat. Allah Ta'ala sebut fala tarji'uhunna ilal kuffar. Janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang kafir. Suratul Mumtahanah ayat 100, ayat 10. Gapo dia maknanya yang bagi orang kafir? Ayat ni bukan sekadar hukum politik zaman itu. Tapi ayat ni beri isyarat bahawa wanita mukmin tidak boleh diserahkan kepada orang kafir untuk memudaratkan dia. Lah ni dia nak pergi tu di negeri tu, negeri hak perang. Hak Yahudi duk kuasai lah ni. Kalau kita baca ayat ni kat adik kakak, tak lagi serah bini kita gitu.
Ni ayat masalah zaman Nabi SAW. Bila dia berhijrah sama sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata mu jangan buat pulang semula dia, mu jangan buat pergi semula dia, jangan seruh dia pada orang kafir, sebab dia wanita yang muslimah, sebab takut terjadinya gapo-gapo. Allah kita tak tahulah. Kalau kita sebut lepas Uhud, memang ada sahabiah yang terlibat, seperti Nusaibah bin Ka'ab radhiyallahu anha. Tapi buat apa? Nusaibah buat apa? Pergi perang kau? Dak. Bukan dihantar untuk masuk kawasan musuh secara bebas, dak. Bukan dibiar tanpa kawalan, dak. Buat apa tu? Dia membantu, merawat, meminum air, mempertahankan Nabi SAW dalam keadaan mendesak. Maknanya penglibatan dalam perang ni, ya. Masalahnya sumuk-sumuk ni pergi perang kau. Kalau dia mau kata kiyah boleh pergi tu, dia pergi perang kau. Dah. Bukan dia pergi perang, dia pergi hantar bantuan. Hantar bantuan. Tapi kau orang jatuh lah. Namoga benda tu benda mudarat. Bukan tugas orang Tina. Bukan makna kita mengabaikan orang Tina, diskriminasi orang Tina dalam bab ni, tidak. Balik pada hadis Nabi sebut tadi, orang Tina ni jangan berasa kata dia ni tak boleh pahala duduk rumah. Boleh pahala. Allah, adik kakak kira kau orang Tina kau tak wajib mari masjid. Tak wajib mari masjid dia. Orang jantan pakai iktikaf belaka bulan Ramadan ni, tiba-tiba dia tak boleh iktikaf, moga masjid tak galak mana orang Tina mari masjid. Siapa tu ubik hukum lah mazhab kita Syafi'i, orang Tina boleh beriktikaf di rumah dia sendiri dengan syarat tepat hak dia duduk iktikaf tu, tepat hak memang dia semaya situ semua, dikira juga pahala iktikaf. Tengok Islam, dikira juga pahala iktikaf. Kita orang jantan ni iktikaf Ramadan mari iktikaf di masjid. Orang puan ni sah kedak dia ni iktikaf di rumah dia. Sah apabila tempat tu memang dia jadikan tempat semaya dia. Kita kata semaya kok tepi dapur kok, biar jendela kok, tengah ruang tamu dak. Bilik dia tu ada tempat sejadah situ, ada Quran sebutin, ya semaya gapo pun situlah, maya sunat pun situlah, maya waktu pun situlah, baca Quran pun situlah. Boleh pahala ni iktikaf situ, ada juga hukum katina. Jelas situ. Jangan buat main-main hukumnya, buat main-main. Sebab tu hamba orang paling tak setuju melibatkan orang puan dalam sumuk ni. Hak pergi pula kegiatan makanan. Kita setuju, bukan makna kita sokong Israel dah. Setuju. Keizinan suami dia tak kira keizinan suami sini. Dia kira mafsadah, mudarat dengan manfaat. Mudarat lebih besar kau, manfaat lebih besar. Tapi kena ngaji. Jangan berasa kita buat live orang ramai duk tengok kita influencer, kita ni hebat, kita ni gapo, kita boleh sebut belaka hak agama. Bila kita lari lagu ni, ada seorang tu pula dia kata ustaz juga dia ni, piu gapo nama aku tak tahulah. Dia kata kalau bini demo tak segi, biarlah tengok Netflix di rumah, tengok filem di rumah. Bukan masalah tengok filem, tengok gapo di rumah, awal nak ayak kamu. Masalah hukum, kita kecek ni masalah hukum. Masalah hukum. Supaya kita nak izin ke bini kita pergi umrah. Kalau pergi DIY lah ke mana? Pergi DIY sorang-sorang dia, tak boleh. Sebab sorang-sorang dia, walaupun dia tahu dia biasa pergi, tetap hukum haram wanita musafir tanpa mahram, kecuali dia pergi dengan rombongnya. Ada mutawih yang jaga dia, ada orang puan bersama-sama dengan dia hak lain. Orang puan itu juga ada suami dia hak duduk bersama dengan dia. Hak tu tak apa. Ada mutawih, ada travel, ada gapo, boleh pergi. Dan awak sedar sangat betin nak pergi mana-mana ikut dah kok say. Tak apa kuan. Ada hadis lain orang betin musafir tanpa mahram ni dari Imam Syafi'i kata haram. Hak ni tak pakai Syafi'i pula. Kalau kita sebut hak lain, hak mazhab lain, ustaz nak tukar mazhab pula dah. Tai Wahabi pula kita. Dia mau bakal ni hak Syafi'i royak sungguh, dia mau bakal ni. Mahal weh, panas sikit makan gula tadi. Nah, jadi kena reti buat kita biar reti hukum sikit. Jadi mai kok sekali jangan. Anak kita nak pergi musafir kata ke Kuala Lumpur, naik bah. Apa kita lepas sebab ada bah tu ada driver dia. Keselamatannya dijaga.
Tapi kalau dia bah tu sore-sore dia ya, driver tu jatuh sore dia ya tino, kita kena batal tiket bah. Hari dah situ. Kalau sore dia ya tino, nak pergi tak boleh. Kena kerti, orang tino ni dia ada hukum dia. Kalau masa kita gaji Yamen dulu, di antara undang-undang Yamen pada ketika tu, orang tino tidak akan diberikan visa kecuali ada mahram dia. Sama juga adik dia ngaji maka dia beri visa. Kalau tak ada mahram dia akan nikah dulu. Tu ramai saya sayang masa tu. Nah, ramai saya sayang nikah hawa duk Yamen tu kih itulah. Kih orang Tino nak pergi masuk universiti juga. Tapi universiti tak buat keluarkan visa. Sebab apa? Sebab tak ada mahram. Tak ada adik duk sini, tak ada abang duk sini, tak ada pak dara duk sini. Ada seorang keluarga tu, dia mungkin keluarga dia orang berada lah, tengok pada dia tu, dia sanggup pergi tunggu anak dia ngaji 5 tahun. Dia pindah duduk situ 5 tahun. Saudi pun buat gitu juga. Sebab dia tertakluk pada hukum. Kita sedap nak pergi umrah di awal, kita kata nak pakai pergi beli tiket apa pakai pergi nyo sore. Sampai sana dia dapat taksi pun jatuh. Oh ni pun jatuh, dia dapat taksi pula pakai stand. Nah, kelih kita orang Tino tu semua fitnah belaka. Walaupun nak pergi umrah, walaupun nak pergi tempat molek. Sebab ada hukum di situ.